Okey, sekarang 7 suku. Air mana? Okey, air jalan surut, nanti 9 suku surut habis. So selamat pagi, 7 suku dah. Kami dekat Pulau Rimau. Ni dekat Batu Wampak. Aku jarang datang sini, tapi minggu lepas aku datang sini dan aku boleh gasak baby GT lah dekat tepi-tepi tu. So aku hari ni dengan Salman. So dia yang ajak aku trip pagi ni. So sebetulnya nak cancel tadi sebab pagi hujan. Dari malam tadi hujan. So memang musim hujan sekarang ni dekat Penang. Dan pagi tadi aku dah nak cancel, tapi tu nampak boiling kelata. So aku dah set up anjing. Sekejap lagi aku nak baling kat situ. So harap adalah hasil hari ni. Kami balik pukul 12. Air nampak elok, tapi aku jarang kat sini lah. Jarang-jarang aku kat sini, aku nak try juga. Okey, tak sabar dah, boiling dah ada. Aku nampak boiling entah pelata kot. Wish, air. Salman main jig. Sana dah hujan. Gelap. Lagi sampai sini ya. Try sini. Tepi ni ada baby GT tak? Oh, mak. Tak nak. Kalau anak ambil, letaklah dalam tong. Buang. Aku nak duduk jalan sampai ujung sana. Minggu lepas aku boleh gasak baby GT dengan bluefin kat situ. Tadi tu dalam 20 minit aku baling-baling, tak ada rasa ketukan. Salman pun boleh baby GT seekor. Aduh, dekat cik. Masih kumpau lagi. Dah setengah jam. Dia sini yang banyak baby GT main time ayak kecil. Tu ada. Ada. Tengok awan bergulung. Nampak tu. Nanti dia main lah tu.
Aku rasa aku makan dulu lah sebelum hujan datang. Makan nasi lemak dulu. Tadi lucut pula. Okay, nasi lemak tu tengok awan gulung. Oh, sana dah turun hujan. Okay, hujan dah sampai. Aku baru habis makan nasi lemak sebaik sempat. Hujan dah sampai. Ni pun lalu saja ni kot. Biasanya dalam 15 minit, 20 minit macam tu. Stop lah macam tadi. Tadi hujan 10 macam tu lah, 15 minit, 20 minit. Lepas tu panas, ni hujan lagi. So aku off kamera ni, nak off kamera. Okey, aku dapat juga tak kumpau pelata. Nampaknya banyak dekat depan ni. Dia tak ambil. Aku tak on kamera sebab hujan lebat sangat. So pelata aku tak kumpau. Macam banyak tadi aku baling-baling, banyak yang ambil. Bila sah. Okay, kita tengok lagi, ada lagi tak? Dia hujan mai dengan bawa air keruh sekali. Okay, strike. Strike. Alhamdulillah. Strike yang kedua. Kutiplah pelata ni. Boleh tahan. Okay, strike it. Aduh. Shoot. Okay, strike. Man. Okay. Hui. Tajak aku. Aku dah tak buat tong.
Baru sekejap ni tadi ada peti lah, peti kilat. Sekali je dia bagi. Aku terus campak rod. Aku tak tahulah rod aku tu dia boleh kena sambal ke tak, tapi aku stop lah dulu. So tapi alhamdulillah boleh lah 3 ekor sini tadi. 3 ekor pelata. Aku ingatkan awal tu banang. Aku ingat ke banang kena sangkut, kena lucut. Rupanya naik sekali, memang pelata lah. Aku baling baling lagi dapat 2 ekor yang kena rekod lah. So itu je lah cerita untuk hari ni. Yang ni, so tak ada tanda-tanda nak cerah lagi langit kat belakang tu. Kami dah bagi tahu Habib suruh ambil, tapi tak tahulah dengan keadaan macam ni dia boleh datang ambil ke tak. So kami tak ada pilihan lain, kena tunggu sajalah. Aku pun tak tahu nak buat apa. Saman berteduh kat sana. So memang tak ada tempat berteduh lah kat sini. Okey, tengok nanti macam mana. Kalau masih memungkinkan nak sambung baling-baling, ya tak buat apa. Tengok macam mana sambil tunggu bot datang ambil. So aku nak ambil untuk thumbnail dia. Air hujan bawa air keruh sekali. Sebenarnya aku cari pelata je lah.